Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi di kertas 3 SPM 2015. Okey. Untuk melukis graf pula. Bahagian ini adalah melukis graf. Okey. So kita ada data ni 70, 78, 80, 80, 80, 80, 82, 90. Lepas tu dia suruh kita lukis graf. Okey. So macam ni saya kena tulis sikit lah dekat sini sebab saya nanti tak ingat apa kan bacaan dia. 70, 78, 80 ada 4 kali kan. Lepas tu 82. Lepas tu 90. Betul tak? Mari kita check balik. Sebab kalau tak kita asyik kena patah-patah balik. Okey, betul. Okey, berkaitan dengan graf. Okey, kalau you perasan untuk kimia, saya tak tahu subjek lain ya. Untuk kimia, paksi Y kita tidak semestinya bermula dengan kosong. Nampak dekat sini, dia mula dengan 70. So dia in a way, this paper dah tolong kita sebab dia dah letakkan guide pada you. Nak letak starting dia 70. Okay. Ni nanti boleh baca, boleh tengok video saya terangkan tentang melukis graf ini dalam YouTube. Okay. Macam mana nak lukis graf. Same thing, saya explain. Tak semestinya paksi Y itu bermula dengan kosong. Because what's the reason nak start dengan kosong? Sebab nanti dari kosong sehingga 70 tu tak ada bacaan. Sia-sialah membazir graf tu. And syarat graf untuk kimia mesti lebih 50%. Allah. Lebih 50% daripada kertas graf. Graf yang you lukis, lengkung yang you lukis itu mesti lebih 50% daripada kertas graf. Jadi kalau you start dengan kosong sampai 70 tu tak ada apa-apa, you tak lukis apa-apa. Lepas tu 70 sampai 90 je ada, 70 sampai 90 je ada data dia. So dia jadi macam kecil kat atas tu je lah, tak sampai 50% daripada kertas graf. Okay, so kalau kertas graf ni white blanket macam ni, tak ada apa-apa, dia tak labelkan for you, jangan mula dengan kosong kalau bacaan tu tak ada kaitan dengan kosong. Okay, so saya harap saya tak peningkan you. Okay, mari kita plot. Okay, 70 ni adalah pada masa kosong. Bila you plot, guna tanda X, jangan guna bulat. Kenapa? Bila you tanda X, dekat tengah-tengah ni is the point dia. Kalau you tanda bulat, nampak tak? Bila saya bulatkan, the bulat is actually satu dot yang besar. So kita tak tahu tengah dia dekat mana. Saya harap you faham. So guna X mark. Alright. Dan guna pensel. Jangan guna pen. Kenapa? Kalau salah, macam mana nak padam? Awak guna correction tape. Tu dah salah dah. Bila you guna correction tape, dia akan hilangkan kotak kecil tu. Lepas tu macam mana you nak baca balik? So always guna pensel untuk lukis apa-apa sekalipun, terutamanya graf. Alright. The next bacaan adalah 78. Mana nak dapat 78? Saya tak tahu lah awak nampak ke tidak. Saya harap you nampak. This is one line. This is another line. Another line. Another line. So kalau you tengok, dia ada 5 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nak sampai ke 80. Jadi sebenarnya dekat setiap satu ni adalah, contohlah saya tulis, sini 72, sini 74, 76, 78, 80. Okay? So, ini hanya untuk guide you saja. Nanti saya padam benda tu. Okay, so the next one adalah 78. So, saya kena tengok pada 30 saat, 78. Okay, kat situ saya plot. Okay. Boleh? So, kita padam. Okay, the next one adalah 80. 80 dekat sini pada 60 saat. Sebanyak 4 kali. Okay. Lepas tu, 82. 82 betul-betul atas ni lah. And final one adalah 90. Pada 210 saat. Okay. You tak boleh biar macam ni. Tak boleh biar macam ni. So, kita kena sambung semua titik ni. Okay. Bila dia soalan exam, biasanya data yang diberi adalah perfect data. That means you can draw the graph dengan cantik, you boleh ikut semua titik. Biasanya Okay.
So, kita akan sambung semua titik ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak cantik. Okay. Sebab saya tak pandai sangat guna notability ni. Okay. So, kalau nanti saya tunjuk jawapan yang sebenar dia macam mana, so that you akan nampak bahawa the lengkung is nicely curved. Okay, dia macam tu. Jangan nampak dia apa? Bertagak-tagak. Faham ke bertagak tu macam mana? Okay, sekali lagi kat sini. Alamak, tak sentuh. Dia memang payah sikit. So, bila you ada pembaris you bend your pembaris. So, it will look like this. Okay? So, ini adalah kertas grafnya. Ini adalah grafnya. Ini adalah graf lengkung tu tadi. Okay, lepas tu soalan berikutnya dia tanya apa? Tanda nilai takat lebur bagi acetamida pada graf. Okay, so you kena tanda nilai takat lebur tu. So, kat mana takat lebur? Takat lebur dekat kawasan yang mendata ni, betul tak? So, you kena tanda dengan membuat dotted line ke 80 ini. So, tulislah takat lebur sama dengan 80.0. Kenapa tulisan saya? Okay, 80.0 darjah Celsius. Okey, dan kalau you perasan, kertas 3 SPM KBSM ini, semuanya markah dia 3. Memang macam tu, dia buatnya begitu. Okey? Okey, soalan terakhir dia. Berdasarkan graf anda di 2B1, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan keadaan fizik. Keadaan fizik acetamida berdasarkan julat masa yang diberikan. Dari 0 hingga 60, that means kawasan ini 0 hingga 60 ni, apa keadaan jirim dia? Ini lengkung pemanasan. Dia start dengan pepejal. Jadi that masa dia adalah pepejal. Okay. Yang mendata ini pada takat beku tu, takat lebur itu, ni bahagian ni, okay. Ini adalah dua keadaan jirim, iaitu pepejal plus cecair. Okay. Dan yang terakhir ni, dia dah melebur. So, ni bahagian ini, nampak ke? Okay. Ini adalah bahagian cecair. Begitu. Selesai soalan ini. Okey, soalan berkaitan dengan pemanasan acetamida, which is sama je macam naftalina. Alright, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.